Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Amaran ke emosional. Kalau nak tahu, video ni amaran ya, saya tidak disponsor oleh kedai buku Pak Natib. Tapi kalau nak sponsor boleh je. Tapi itulah, bukan tu benda yang pertama, bukan point kita pada hari ni. Point saya adalah tentang sejarah Mustafa Kamal Datuk. Ketika saya baca buku ni dan juga kalau nak tahu saya telah mengembara ke sana. Benda yang saya terkejut, Hagia Sophia tu sebenarnya dah lama ditutup. Dia dah ditutup apabila Mustafa Kamal Datuk dia kata bunyi azan di Hagia Sophia ni mengganggu dia untuk tidur. Jadi apa dia buat? Dia tutup Hagia Sophia. Dan Hagia Sophia dijadikan sebagai muzium. Dan Alhamdulillah pada tahun 2020 Erdogan, Presiden Turki iaitu Erdogan telah membuka semula Masjid Hagia Sophia setelah daripada tahun 1924 hingga ke tahun 2020. Masanya sangat lama. Saya rasa dah nak 90 tahun lebih kurang mungkin lebih kurang 95 tahun sampai 4 tahun ditutup dan hari ini buka semula. Dan juga bukan Hagia Sophia saja. Apabila kerajaan Turki Osmaniyah jatuh, muzium Topkapi juga istana Topkapi dahulunya ditutup dan beliau menjadikan dia Mustafa ini menjadikan dia sebagai muzium Topkapi. Dan juga istana Topkapi tu kalau tuan-tuan nak tengok, boleh tengok di tabloid ilmu channel saya sekarang juga. Jadi kalau anda nak tahu lagi pasal Turki, anda boleh tengok video saya di YouTube sekarang. Jadi apa lagi? Jangan lupa like, subscribe, share dan follow ilmu channel untuk anda mendapatkan video-video terbaru daripada ilmu channel. Terima kasih.